nih, nak masak dah nih. Nih, boleh nih. Dok. Assalamualaikum. Hari ni kita mewah nasi daging merah baik rumah dah. Lepas tu kita mai tengok cara je lagu mana. Mula-mula kita potong cili apple dulu dah. Lepas tu dah bawang. Tomato sikit. Lepas tu bawang besar sikit. Banyak ni ya. Lepas tu keleh, jangan lupa dah keleh. Ni barang je kita nak bakar dah. Bawang putih, bawang besar, dah ada apple dah. Dah bawang, terus masak. Lepas tu dah keleh. Lepas tu kita mai tengok cara-cara tu mana dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu. Lepas tu letak bawang putih buat tu. Sikit dia sikit. Buh masuk. Lepas tu kita goreng bawang putih masuk sikit. Agak boleh rokai kita buat daging mentah itu dah masuk. Lepas tu kita masuk air dulu sikit. Lepas tu kita buat cap merah. Lepas tu kita rebus daging tu masuk dulu. Rebus sampai air tu kering. Ni tak lama dah ni nak masak lah. Tunggu air kering sikit je dah. Ni. Kering padan ni boleh dah ni. Lepas tu kita masuk bawang besar. Lepas tu masuk cili apple. Dah bawang. Terus masak. Keleh. Goreng bawang pun masuk dulu dah. Kalau biasa ni video itu terubat boleh lah tolong tekan like, tekan share kita sikit lah. Pada ni boleh lah ni. Lepas tu kita masuk sak cirai boleh sikit lah. Cicak boleh 2 sudu. Lepas tu sakar boleh 2 sudu ni lah. Baking suka hati lah baking. Lepas tu cicak potong sikit lah. Bawa kakak siap dah kita goreng. Goreng habis sampai apa dah? Kakak secu dia. Kalau pian nak kita buat menu apa lagi boleh komen lah. Menu lain ada lagi, kita tengok boleh masuk tengok lecture kita dah. Boleh dah ni. Lepas tu saya tengok dah rasa lah kan. Apabila rasa boleh ngai tenok lah kita ibu nasi dah. Itu pun nasi dulu dah. Ni biar dia ni dah. Dia torak nasi dulu dah. Dah, sudah lah. Kalau deng kita dah. Nasi putih lagi merah dah. Kalau biar terawak boleh kita dah. Tak faham mana boleh komen bawah dah.